A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq. An-nasril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pertemuan kali ini kita akan pergi kepada nasihat yang kedua yang bertajuk kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Wa an Umar radhiyallahu anhu, izzud dunya bil mali wa izzul akhirati bisalihil a'mali. Maksudnya daripada Sayyidina Umar Al-Khattab, beliau telah berkata, kemuliaan dunia dengan harta, kemuliaan akhirat dengan amalan-amalan yang soleh. Tuan-tuan dan puan-puan dimati Allah sekalian, apakah yang dimaksudkan dengan kata-kata daripada Sayyidina Umar berkenaan tentang kemuliaan dunia itu adalah dengan harta, manakala kemuliaan akhirat itu dengan melakukan amalan-amalan soleh. Disebutkan di dalam buku ini, katanya ialah ianya bermaksud urusan keduniaan tidak akan kuat dan tidak akan baik melainkan dengan harta. Sebaliknya urusan akhirat tidak akan kuat dan tidak akan baik melainkan dengan amal soleh. Makna kata di sini bahawa dunia ini terkait rapat dengan hartanya, maka di situlah terletak kemuliaan pada dunia. Dan kemudiannya urusan akhirat akan nampak kehebatannya sekiranya ianya ditonjolkan dengan melakukan amal-amal soleh. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita lihat dan kita teliti siapakah Sayyidina Umar Al-Khattab. Di sini ada disebutkan bahawa beliau ialah Sayyidina Umar bin Khattab bin Nufail Al-Quraisy Al-Adawi, Khalifah Nabi SAW yang kedua, dipanggil sebagai Abu Hafash dan digelar sebagai Al-Faruq, yang bermaksud membezakan antara yang hak dan batil. Sayyidina Umar masuk Islam ketika ianya sekitar 40 orang. Sayyidina Umar ini masuk Islam ketika waktu itu 40 orang sahaja yang memeluk Islam, termasuk salah seorang daripada 10 sahabat yang dijamin oleh Nabi SAW untuk masuk syurga. Beliau telah meninggal pada hari Rabu bulan Zulhijjah tahun 230 tahun 23 Hijrah ketika berumur 63 tahun, dan beliau telah disemadikan di sebelah makam Sayyidina Abu Bakar di Masjid Nabawi di Madinah. Subhanallah. Ini antara biodata ringkas Sayyidina Umar Al-Khattab yang saya yakin sudah pastinya kita sangat mengenali Sayyidina Umar Al-Khattab yang merupakan sahabat Nabi SAW dan merupakan khalifah yang kedua setelah kewafatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan dan puan-puan, mari sama-sama kita lihat apakah kelebihan sekiranya kita ini beramal dengan amalan yang soleh. Di dalam kitab ini menyebutkan terdapat banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang kelebihan ataupun fadilat yang akan diperoleh oleh orang-orang yang rajin untuk beramal dengan amalan yang soleh. Antaranya ialah, pertama, mendapat kehidupan yang baik di dunia dan mendapat balasan yang lebih baik serta mendapat balasan syurga di akhirat. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maksudnya, sesiapa yang beramal soleh daripada lelaki ataupun perempuan sedang dia beriman, maka sesungguhnya kami, yakni Allah, akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih daripada apa yang mereka telah kerjakan. Tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan ayat daripada Al-Quran ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala bagi mana-mana di kalangan orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh.
sama ada di kalangan lelaki atau perempuan, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kebaikan. Kebaikan itu, tuan-tuan dan puan, bukan sekadar didapatkan di dunia, bahkan ianya akan diberi pahala untuk dijamin kebahagiaan di akhirat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Zalikal fawzul kabir. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, mana-mana orang yang beriman dan beramal dengan amal yang soleh, mereka akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Yang demikian itu ialah kemenangan yang besar. Jadi tuan-tuan dan puan, ayat Al-Quran ini menunjukkan kepada kita bahawa kejayaan bagi orang-orang ataupun zalikal fawzul kabir, kejayaan di kalangan orang-orang yang berjaya itu adalah orang-orang yang beriman dan beramal dengan amalan yang soleh. Jadi ini adalah kriteria ataupun kita boleh panggil dia sebagai doktrin dalam kehidupan seseorang yang beramal dengan agama Islam itu, supaya menjadi orang yang beriman dan beramal dengan amalan soleh. Maka itu adalah golongan di mana akan mendapat kejayaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, tuan-tuan dan puan, antara kelebihan orang-orang yang beramal dengan amal soleh adalah mereka akan mendapat keampunan dan dilapangkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Falladzina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa rizqun karim." Maksudnya, sesiapa di kalangan orang-orang yang beriman, maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh ini akan beroleh keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dilimpah kurniaan yang mulia. Subhanallah. Ini adalah janji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, tuan-tuan dan puan, kalau kita merasakan diri kita ini kekurangan ataupun kesempitan rezeki, kita rasa macam susah di dalam urusan kehidupan kita, maka kita sebenarnya kena menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Kerana orang yang beriman dan beramal soleh akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan diatur kehidupannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan yang paling menyeronokkan adalah rezekinya seperti air yang mengalir terus menerus tanpa ada rasa susah hati. Jadi itu adalah janji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat Al-Quran, yang mana lahum maghfiratun wa rizqun karim. Bukan sekadar mendapat keampunan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia juga mendapat kemuliaan ataupun rezeki yang berlimpah ruah. Ketiga, tuan-tuan dan puan, bagi orang-orang yang mempunyai kelebihan ataupun dia ni adalah orang yang beramal soleh, maka dia akan diampunkan dosa dan akan diperelokkan keadaan kehidupannya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum." Maksudnya, dan sebaliknya, orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, kata Allah, sesiapa yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ialah kebenaran daripada Tuhan mereka, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan buat apa? Allah akan mengampunkan dosa-dosa mereka ini dan menjayakan kepada mereka ataupun menjayakan keadaan mereka di dunia dan di akhirat. Nampak betapa besarnya ganjaran orang-orang yang menjadi orang yang beriman, betapa besarnya orang-orang yang taat dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di dalam ayat-ayat Al-Quran ini Allah menjamin kepada mereka dengan keampunan segala dosa. Tuan-tuan dan puan, kehidupan kita di dunia ini, tuan-tuan dan puan, sementara. Maka yang paling layak bagi kita itu adalah apabila Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita. Allah meneliti kehidupan kita, Allah pandang kita. Dan apabila Allah pandang kepada hati kita, tuan-tuan dan puan, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa kita, maka itu adalah lebih terbaik daripada segala apa yang ada di dalam dunia. Kerana percayalah, apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa kita, maka kita tidak perlu khawatir tentang urusan kita di dunia.
Bahkan urusan kita di akhirat pun Allah Subhanahu Wa Taala akan jamin dengan memberikan kita kurniaan yang baik di akhirat sana. Tuan-tuan dan puan, antara kelebihan orang-orang yang beramal soleh yang keempat adalah diberikan pahala dan ditambahkan pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlih." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyempurnakan bagi mereka pahala, yakni balasan kepada mereka, dan dia akan menambahkan lagi limpah kurniaan kepada mereka. Allahu Akbar. Sebab itu tuan-tuan dan puan, apabila kita meneliti kehidupan para alim ulama, para awliya, kehidupan mereka ni sangat tenang. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menjamin kebaikan kepada mereka. Bahkan Allah limpahkan kurniaan kepada mereka, maka mereka itu kelihatan seperti orang-orang yang sangat tenang. Jiwa-jiwa mereka sangat tenang. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada mereka dengan kurniaan yang melimpah ruah. Dan percayalah tuan-tuan dan puan, di samping kita mengharap Allah Subhanahu Wa Taala memandang hati kita, kita juga mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya memberi ketenangan kepada hati kita. Dalam apa ujian yang kita hadapi di dunia ini, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan ujian-ujian yang pelbagai, maka yang kita harapkan adalah ketenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cara untuk mendapatkan ketenangan tersebut tidak lain tidak bukan melainkan kalau kita ini menjadi orang yang beriman dan melakukan amal-amal yang soleh. Kelima, tuan-tuan dan puan, kelebihan bagi orang yang beramal dengan amal yang soleh adalah diberikan pahala yang besar dan tidak putus-putus. Allahu Akbar. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran kabira." Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul, yakni agama Islam, dan memberikan berita yang menggembirakan bagi orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal soleh, bahawa mereka beroleh pahala yang besar-besar. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan, lihat kelebihan bagaimana menjadi orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Al-Quran sendiri menceritakan tentang ayat-ayat Al-Quran, menggambarkan tentang agama Islam ini bagi sesiapa di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal dengan amal yang soleh. Maka Al-Quran ini mengkhabarkan dengan kabar gembira yang menyeronokkan, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa mereka ini akan mendapat pahala yang sangat besar. Tuan-tuan dan puan, kita ini ditutup pandangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat apakah itu pahala. Tapi percayalah, apabila kita beriman, kita mengetahui adanya Allah, kita merasai adanya apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, maka kita akan menikmati, merasai kurniaan pahala-pahala tersebut dengan apabila kita ini menjadi orang-orang yang baik. Namun tuan-tuan dan puan, kemungkinan besar segelintir ataupun sebilangan dari kalangan orang-orang Islam ataupun orang-orang di luar sana tidak dapat merasai kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dapat merasai keindahan daripada kalam-kalam Nabi SAW tentang melakukan amal-amal yang soleh ini, maka mereka tidak dapat merasai adanya kehebatan pahala-pahala tersebut. Semuanya berbalik kepada cara kita berfikir, cara kita merasai, cara kita beriman dan percaya adanya Allah dan Nabi SAW. Sebab itu tuan-tuan dan puan, apabila seseorang itu mengenali seseorang yang hebat, pasti dia tidak sama sekali akan mengata-ngata kepada orang yang hebat tersebut, kerana dia mengakui kehebatan orang tersebut. Samalah juga apabila seseorang itu dia mengakui dan merasai adanya Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah pasti dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala uji, dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri, dia tidak akan banyak berkata-kata, kerana merasai adanya Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kehidupan sehariannya. Maka benarlah bagi sesiapa yang merasai, mencintai Allah, merindui Nabi sallallahu alaihi wasallam,
maka mereka-mereka ini sama sekali tidak mahu untuk melakukan sebarang kesilapan ataupun dosa. Bahkan apabila mereka ini melakukan dosa ataupun kesilapan, cepat-cepat mereka ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat-ayat yang lain menunjukkan bahawa seseorang itu akan mendapat pahala yang besar dan tidak putus-putus. Kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kata Allah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka beroleh pahala yang tidak putus-putus daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, antara kelebihan bagi mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh yang keenam adalah doa mereka ini akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yastajibul ladzina amanu wa amilus solihati wa yaziduhum min fadlih. Maksudnya, dan Allah akan memperkenankan, Allah akan memakbulkan doa permohonan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, dan Allah menambahi mereka dengan limpah kurniaan Allah selain daripada apa yang mereka pohonkan. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, lihat saja susuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam hatinya terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul terikat, maka Allah Subhanahu wa taala memakbulkan segala permintaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Samalah juga dengan sekalian alim ulama, sekalian aulia. Mereka ini sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, dengan mereka mempercayai ayat-ayat Al-Quran tentang mana-mana orang yang beriman yang sangat hatinya mereka itu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mempercayai bahawa setiap doa-doa mereka itu akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, bagaimana Nabi Musa alaihi salam apabila meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi Firaun, maka Allah Subhanahu wa taala memakbulkan doa Nabi Allah Musa alaihi salam. Samalah juga dengan sekalian para wali-wali Allah yang mungkin kita pernah dengar kisah-kisah mereka ketika mana mereka ini di dalam tahanan penjara. Ketika mana mereka ini ditimpa dengan kesusahan, maka Allah Subhanahu wa taala memberi bantuan secara langsung kepada mereka. Kerana apa? Kerana Allah melihat, Allah meneliti, Allah memahami mereka. Maka dengan hubungan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala ni tuan-tuan dan puan, barang sesiapa yang di dunia ini mereka ini menguatkan hati mereka, sentiasa mempercayai dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan segala jenis keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan, memakbulkan doa mereka. Bahkan sebelum nak makbulkan doa itu, Allah akan kurniakan hajat-hajat, Allah akan tunaikan hajat-hajat mereka sebelum mereka meminta doa. Lihat betapa hebat kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan beramal dengan amalan yang soleh. Ketujuh tuan-tuan dan puan, kelebihan bagi orang-orang yang beramal dengan amal soleh ini adalah mereka ini akan diberi petunjuk, diberi panduan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah Tuhan mereka akan memimpin mereka dengan sebab iman mereka yang sempurna itu. Mereka itu akan masuk ke dalam taman-taman yang sungai-sungainya mengalir di bawah tempat kediaman mereka di dalam syurga dengan penuh nikmat. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan, kita ini tuan-tuan dan puan, kalau kita menjadi manusia yang biasa-biasa, kita sentiasa mengharapkan pertolongan di kalangan orang sekeliling kita. Kerana apabila orang membantu kita, maka kita rasa seronok, kita rasa selamat. Lihat saja orang-orang yang besar yang ada di dalam dunia ini, mereka ini dikelilingi dengan tentera-tentera yang hebat. Maka mereka rasa selamat. Kerana apa? Terdapat pertahanan-pertahanan, backup-backup besar mereka daripada mereka ini ditimpa dengan musibah. Lalu mereka ini diberi pertolongan secara langsung di kalangan orang-orang sekeliling. Namun tuan-tuan dan puan, di kalangan makhluk ini tuan-tuan dan puan adalah lemah.
makhluk yang bernama manusia ini adalah lemah. Maka pertolongan yang paling hebat itu adalah apabila Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang mempertahankan kita. Dan itulah pertahanan yang paling agung dan paling hebat. Kita tahu bahawa kehidupan kita ini memerlukan petunjuk. Maka percayalah, petunjuk yang paling hebat itu adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka syarat untuk mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan puan, adalah kita menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Kerana janji Allah, Allah yang akan memimpin mereka. Dengan sebab apa? Sebab kita itu beriman dengan keimanan yang sempurna. Maka janji Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna, mereka itu sendiri akan dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang akan mengatur kehidupan mereka. Kalau kita mengatur kehidupan kita, sudah pasti tidak sempurna. Tetapi Allah apabila mengatur kehidupan kita, tuan-tuan dan puan, sudah pasti sempurna. Bahkan akan mendapat kelebihan dan kebaikan di alam akhirat sana. Ke-8, tuan-tuan dan puan, sesiapa yang beriman dan beramal dengan amal yang soleh, mereka ini tidak bimbang perlakuan yang tidak adil dan pengurangan hak terhadapnya. Tuan-tuan dan puan, kita apabila masuk di dalam pekerjaan, alam pekerjaan, kadang-kadang kita rasa macam kita ini ditindas. Kadang-kadang ada orang yang tidak menyukai kita. Kita rasa macam hak kita tercabar dan pelbagai lagi. Kita dikata oleh orang dan pelbagai lagi. Itu adalah normalisasi yang ada ketika mana kita masuk alam pekerjaan. Tidak semua orang akan suka dan sayang kita. Lihat saja Nabi SAW. Nabi yang mulia itu pun ada orang yang tidak suka. Apatah lagi diri kita, tuan-tuan dan puan. Namun percayalah, sesiapa yang beriman dan beramal dengan amal yang soleh, maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa man ya'mal minas solihat wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wala hadma." Sesiapa yang mengerjakan dengan sebarang amal daripada amal-amal yang soleh, kata Allah, dan dia beriman, maka dia tidak sepatutnya berasa takut dan dianiaya atau dikurangkan sedikit pun daripada pahalanya. Lihat, Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kepada kita dengan keselamatan. Orang yang beriman dan beramal soleh ini Allah janjikan dengan kebaikan dan keselamatan. Andai kata ada sahaja orang yang ingin menganiaya, ada orang yang tidak suka, maka Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang akan mempertahankan. Lihat Nabi SAW. Nabi SAW diuji namun dipertahankan, disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupannya. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, antara kelebihan bagi orang-orang yang beramal dengan amal yang soleh seterusnya adalah mereka ini akan mendapat kecintaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, cinta kepada makhluk, makhluk akan mati. Cinta kepada orang yang kita kasih, maka orang yang kasih itu tidak pasti akan membalas cinta kita. Tapi percayalah, kalau kita mencintai Allah, kita mencintai Rasulullah, maka cinta kita itu akan disambut oleh Allah. Cinta kita itu akan disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Lihat kata cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu, Allah yang melimpah-limpah rahmat, Allah yang melimpah-limpah kasih akan menanamkan bagi mereka dalam hati orang ramai perasaan kasih sayang. Lihat tuan-tuan dan puan, kalau kita mencintai seseorang, orang tidak balas cinta kita, itu normal. Sebab apa? Yang memegang rasa cinta itu adalah Allah. Tapi percayalah, apabila kita mencintai Allah, maka percayalah Allah kata apa? Sesiapa yang mencintai aku, maka Allah akan kurniakan kasih sayang tersebut. Bahkan bukan kasih sayang itu sahaja yang turun, tetapi orang-orang di sekeliling kita juga akan menyayangi kita. Kerana apa? Allah itu pemegang kepada cinta, tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau kita mempunyai hajat untuk berkasih sayang, untuk mencintai seseorang, maka mulakan diri kita dengan kita mencintai Allah terlebih dahulu. Pastikan diri kita ini menjadi orang yang bertakwa terlebih dahulu. Kerana apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, percayalah
Allah Subhanahu Wa Taala akan membuka hati-hati orang-orang yang kita kasih itu. Itu adalah janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, kelebihan orang yang menjadikan dirinya adalah orang yang beriman dan beramal soleh, kata Allah Subhanahu Wa Taala, adalah mereka ini akan mendapat kedudukan yang tinggi di dalam syurga. Tuan-tuan dan puan-puan, syurga itu ada 7-8 tingkatannya. Maka yang paling tertinggi itulah yang paling afdal, yang paling terbaik. Sebab itu Nabi SAW apabila ditanya berkenaan tentang syurga, maka kata Nabi SAW, kejarlah syurga Firdaus, kerana syurga Firdaus itu terletak kemuliaan yang paling hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sesiapa yang beriman dan beramal dengan amal soleh, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila as-salihati fa ulaika lahumud darajatul ula. Dan sesiapa yang datang kepada Allah sedang dia beriman, sesiapa yang kembali kepada Allah dalam keadaan dia beriman serta dia telah mengerjakan amal-amal yang soleh, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka itu akan beroleh tempat-tempat tinggal yang tinggi darjatnya. Allahu Akbar, tuan-tuan. Apabila kita pergi di hotel-hotel yang indah, kita dah rasa seronok, tuan-tuan puan-puan. Sebab apa? Kita lihat keindahan hotel tersebut, 5 bintang, sangat cantik dan sebagainya. Bayangkan saja, tuan-tuan puan-puan, apabila Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita untuk duduk di dalam syurga yang paling tinggi, syurga bersama dengan para nabi, syurga bersama dengan para soleh-solehin, syurga bersama para awliya, maka subhanallah, itulah keindahan yang paling afdal, yang paling kita inginkan, tuan-tuan perempuan. Subhanallah, tuan-tuan perempuan. Ini adalah kelebihan bagi orang-orang yang beriman dan beramal yang soleh. Jadi di samping kita mendengar daripada kata-kata yang telah diungkapkan oleh Sayyidina Umar sebentar tadi, dunia itu kelihatan hebat apabila ada harta yang banyak. Akhirat tu nampak hebat apabila seseorang itu beramal dengan amal yang soleh. Maka ingin saya sebutkan kata-kata daripada Sayyidina Ibnu Abbas. Kata Sayyidina Ibnu Abbas, sesungguhnya bagi kebaikan amal soleh itu cahaya pada wajah, nur pada hati, keluasan pada rezeki, kekuatan pada badan dan kasih sayang dalam hati makhluk kepada Allah. Lihat, bagi sesiapa yang beramal dengan amal soleh, kata Ibnu Abbas, mereka itu akan diberi cahaya pada wajahnya, nur kepada hatinya, cahaya dalam hati, bahkan akan mendapat keluasan pada rezeki. Selain daripada itu akan mendapat kekuatan pada badan, bahkan akan mendapat kasih sayang di dalam hati-hati makhluk yang ada di dalam dunia ini. Katanya lagi, sesungguhnya bagi kejahatan, yakni dosa dan maksiat itu adalah kehitaman pada wajah. Sesiapa yang melakukan dosa, maka dia akan mendapat wajah yang hitam. Tidak ada serinya bagi orang yang banyak melakukan dosa. Bahkan akan mendapat kegelapan pada kubur. Dan hati ini juga akan mendapat bintik-bintik hitam. Bahkan akan mendapat keletihan pada badan. Sebab apa? Banyak melakukan dosa sehingga badan itu tak mampu untuk pikul dosa-dosa tersebut. Selain itu, bagi orang-orang yang suka melakukan dosa, akan disempitkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sesiapa yang melakukan kejahatan, sudah pasti tidak ada makhluk yang mencintainya, bahkan makhluk semuanya membencinya. Itulah ungkapan daripada Sayyidina Ibnu Abbas. Dan di sini ingin saya kongsikan sebelum kita tutup 4 pesanan Imam Ghazali kepada orang-orang yang menjalani jalan akhirat. Orang-orang yang hatinya itu terikat kepada Allah dan Nabi SAW. Kata Imam Ghazali, sesungguhnya diwajibkan ke atas seorang yang salik, iaitu orang-orang yang berjalan kepada akhirat. Hati mereka ini sentiasa merindui akhirat. Kata Imam Ghazali, mereka itu akan mendapat 4 perkara. Pertama, akidah yang benar, tidak mengandungi akidah bid'ah padanya. Orang-orang yang mana mereka ini hatinya terikat kepada akhirat, maka mereka ini adalah orang-orang yang mendapat akidah daripada akidah yang benar dan tidak mengandungi akidah yang tidak baik, yakni bid'ah. Kedua, orang-orang ini akan mendapat taubat nasuha yang tidak kembali kepada kekhilafan selepas itu. Orang-orang yang hatinya itu terikat dengan akhirat, maka mereka ini sentiasa ingin bertaubat dengan taubat nasuha.
Andai kata dah melakukan kesilapan, dia tak nak ulang balik. Sebab dia tahu bahawa dengan taubat itu cukup sekali. Cukup sekali je masuk dalam lubang. Tak nak lagi berulang kali melakukan dosa yang panjang. Ketiga, menyelesaikan pertikaian dengan pihak lain sehingga tidak ada hak orang lain lagi terhadap dirimu. Orang-orang yang hatinya itu terikat dengan akhirat, kata Imam Ghazali, mereka ini tak suka nak bergaduh panjang. Kalau boleh nak minta maaf cepat-cepat, nak mohon maaf cepat-cepat. Sebab apa? Tidak ada lagi mahu ada hak ataupun pertikaian sehingga membawa kepada akhirat nanti. Keempat, bagi orang-orang yang hatinya terikat dengan akhirat, mereka ini akan memahami ilmu syariat dengan ukuran yang boleh melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih daripada kadar ini bukanlah wajib. Kemudian daripada ilmu-ilmu akhirat yang dengannya membawa keselamatan. Orang-orang yang hatinya terikat dengan hari akhirat, mereka ini akan menggunakan ilmu-ilmu syariat ini, ilmu-ilmu ibadah ini untuk mereka menjalankan kehidupan mereka seperti orang-orang yang soleh. Bahkan mereka juga merasakan bahawa dengan ilmu-ilmu inilah akan membawa keselamatan mereka di alam akhirat sana. Wallahu alam, tuan-tuan dan puan. Inilah sedikit pesanan yang boleh kita ambil daripada kalam ataupun kata-kata daripada Sayyidina Umar, yang mana Sayyidina Umar menyebutkan bahawa kemuliaan dunia adalah dengan harta, kemuliaan akhirat dengan amal-amalan yang soleh. Maka nasihat yang kedua yang bertajuk kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat ini sudah pasti insya-Allah dapat kita bersama-sama beramal, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita untuk menjadi orang-orang yang beriman dan beramal dengan amalan yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Setakat itu saja video pada kali ini. InsyaAllah kita akan bersambung pada video yang akan datang. Doakan saya, insyaAllah saya pun doa tuan-tuan dan puan dalam keadaan yang baik-baik dan mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.